serahkan emas ni pada public good. Bila serahkan pada public good bagi saya pinjam duit 65%. Alright. So, jadi saya dapat pinjaman RM17,387. Nampak? Duit ni bayarlah dekat ejen umrah. Pergilah umrah bulan 10, bulan 11, bulan 12, masuk dividen ASB bulan 1. Jadi 3 bulan ni tuan-tuan, 1, 2, 3. Baru kita tebus semula dapat dividen ASB. Bayar semula public good RM17,387. Tambah dengan kos upah RM26,750. Darat 1%. Bermaksud sebulan RM268. Darat 3 bulan. Kita bayar balik public good RM803. Tampak dah? RM17,387 tambah RM803. Adakah penyimpan emas ni rugi? Tak, sebab dia jimat kos menunaikan umrah tu. Kos penjimatan dia RM4,000. Sebab dia pergi bulan 10. Tiket lebih murah, hotel lebih murah. Orang pun tak ramai, cuaca lebih selesa. Suami isteri jimat dekat RM4,000. Ini cerita dia lah. So, jadi dia bayar public good RM803 je kos upah. Lepas tu emas ni dia dapat balik. Jadi kita boleh arahnu emas sementara tunggu masa. Emas tak semestinya jual, tuan-puan. Alright, nampak nak? So, jadi itulah keuntungan simpanan emas. Ramai dah. Ada yang menunaikan umrah, ada yang perkahwinan anak, ada yang untuk masuk universiti. Ramai dah orang memanipulasi emas untuk membeli masa. At least kita tak payah jual.